So ini adalah Jennifer LeClaire, pengasas gerakan Global Awakening Prayer Hubs. Ini adalah satu lagi Awakening Live, Awakening Wednesdays. Nah, Saudari Wayne, sekali lagi kita akan berbicara lebih lanjut tentang pengurapan doa Daniel Nash. Sebelum kita mulakan, ingat anda boleh menjadi sebahagian rasmi daripada gerakan kami. Saya sedang membangkitkan para pendoa syafaat di seluruh dunia, pendoa syafaat yang militan demi kebangkitan rohani. Orang ramai sedang melihat terobosan dalam keluarga mereka, terobosan di bandar mereka, terobosan di negara mereka. Mereka sedang berkembang secara rohani. Sila layari awakeningprayerhubs.com new. Sekarang pagi kita mulakan pengajaran hari ini. Saya akan mengajar daripada Intercessors Devotional saya. Jika anda belum memilikinya, dapatkan di laman web saya jenniferleclaire.org atau di mana-mana anda beli buku dalam talian. Ini penting untuk para pendoa syafaat. Mari kita mulakan. Bapa, dalam nama Yesus, saya bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kerana Engkau baik, Engkau mengajar dan memimpin kami, membimbing kami, mengajar kami berdoa. Ajarlah kami hari ini tentang pengurapan doa Daniel Nash. Tuhan, berikan aku perkataan yang tepat dalam nama Yesus. Amin. Jadi mari kita lihat satu ayat, Kolos 4:2, dan saya akan membacanya dari New American Standard Bible. Ia berkata, berilah dirimu sepenuhnya kepada doa dan senantiasa berjaga-jagalah dengan sikap penuh kesyukuran di dalam hatimu. Saya percaya ini adalah sebahagian daripada gambaran tentang Daniel Nash. Seorang jika anda tidak pernah mendengar tentang Daniel Nash, anda pasti akan teruja. Jadi, Daniel Nash, beliau fiazing kunci doa untuk kebangkitan dalam kebangkitan besar kedua di Amerika. Ia berlaku sangat lama dahulu, namun begitu, beliau tetap tercatat dalam sejarah doa syafaat yang dikenang. Bayangkanlah hidup pada zaman dahulu, iaitu pada tahun 1400-an, dan orang ramai masih terus bercakap serta memperkatakan tentang pelayanan doa anda yang luar biasa beratus-ratus tahun kemudian. Itulah warisan. Daniel Nash benar, beliau memegang kunci doa untuk kebangkitan dalam kebangkitan besar kedua di Amerika. Dan anda mungkin tidak mengenali namanya. Mungkin anda tidak pernah mendengar tentang beliau, tetapi seluruh syurga dan neraka tahu siapa dia. Itu yang saya mahu. Saya mahu dikenali di syurga dan saya juga mahu dikenali di neraka. Jika tiada siapa mengenali saya di dunia ini, itu tidak penting. Asalkan saya dikenali di syurga dan dikenali di neraka. Dengar sini Daniel Nash, beliau bersama dengan setia sebagai pendoa syafaat pribadi untuk Charles Finney. Sebenarnya, beliau boleh sahaja mempunyai pelayanan pengajarannya sendiri. Beliau berbakat, mempunyai keistimewaan, tetapi beliau menjawab panggilan mulia untuk melayani visi orang lain melalui doa. Sekarang, Finney, sudah tentu, jika anda belum pernah mendengar tentang Charles Finney, beliau tercatat dalam sejarah Kristian sebagai pengkhotbah kebangkitan rohani paling terkenal dalam kebangkitan besar kedua. Nash akan pergi terlebih dahulu ke bandar-bandar, jadi jika Finney dipimpin oleh Tuhan, saya akan pergi ke sini. Nash akan mendahuluinya, kadang-kadang selama berminggu-minggu, untuk berdoa. Jadi jika Finney bersiap untuk mengkhotbahkan kebangkitan, Nash akan pergi mendahuluinya dan mempersiapkan jalan secara rohani. Jadi seperti yang diceritakan, Nash dikenali kerana tinggal di dalam biliknya selama berhari-hari untuk berdoa syafaat. Maksud saya, kadang-kadang ia adalah satu perjuangan rohani, tangisan dan rintihan boleh didengari dari biliknya. Sekarang, Daniel Kolenda dari Christ for All Nations melaporkan bahawa Nash tidak akan berhenti berdoa syafaat sehingga dia merasakan suasana rohani telah dipersiapkan untuk ketibaan Finney. Maksud saya pada dasarnya dia sedang membuka langit, dia sedang menembusi langit. Anda tahu, langit akan terbuka supaya Roh Kudus turun dan ini akan membantu Finney kerana hati orang ramai, maksud saya, ia benar-benar terbuka, langit yang terbuka. Boleh anda bayangkan? Ini hanyalah seorang lelaki. Sekarang ada seorang lelaki bernama Abel Clary yang juga berdoa bersama. Kita akan bincangkan tentang dia pada masa lain, tetapi inilah catatannya. Ini adalah dari sejarah. Ia menyatakan begini. Pada satu ketika, apabila saya sampai ke bandar untuk memulakan kebangunan rohani, seorang wanita yang menguruskan rumah tumpangan menghubungi saya. Dia berkata, Saudara Finney, adakah anda kenal Bapa Nash? Dia dan 2 orang lelaki lain telah berada di rumah tumpangan saya selama 3 hari yang lalu, tetapi mereka langsung tidak makan apa-apa. Mari kita berhenti di situ. Mereka sedang berpuasa. Mereka mempunyai makanan yang wanita itu tidak tahu. Makanan mereka adalah untuk meyakinkan kehendak Bapa. Boleh anda bayangkan? Kita jarang melihat perantaraan seperti ini pada hari ini. Nash, saya tidak tahu siapa 2 lelaki lain itu, tetapi dia tahu di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namanya. Yesus ada di tengah mereka. 2 orang di bumi bersatu hati dan bersetuju tentang apa sahaja, maka ia akan dilakukan untuk mereka. Jadi Nash memahami kuasa persetujuan dan kuasa berpuasa yang digabungkan dengan doa.
Nash memahami kuasa pergumulan, kekuatan dalam bilangan. Seorang boleh menghalau 1,000, 2 orang boleh menghalau 10,000. Dia berkata kepada dia dan 2 lelaki lain telah berada di rumah tumpangan saya selama 3 hari yang lalu, tetapi mereka tidak makan walau sedikit pun. Saya buka pintu dan mengintai mereka kerana saya boleh dengar mereka mengerang dan saya nampak mereka meniarap di lantai. Boleh anda bayangkan? Di sini dia seperti, apa yang sedang berlaku di dalam sana sebab dia dengar mereka mengerang? Dia tidak tahu apa yang berlaku. Mungkin dia fikir mereka nazak. Hebat bila anda benar-benar berdoa. Jika anda belum memahami kuasa doa bersungguh-sungguh, lihatlah sekolah doa dan syafaat saya di schoolofthespirit.tv. Anda akan menemui pengajaran. Dia berkata sekampung mereka meniarap di muka bumi. Mereka sudah begini selama 3 hari berbaring sujud di lantai dan mengerang. Saya fikir pasti ada sesuatu yang buruk telah berlaku kepada mereka. Saya takut untuk masuk dan saya tidak tahu apa yang perlu dibuat. Bolehkah anda tolong datang tengok mereka? Dia berkata berdua, anda kena buat sesuatu. Mereka tak makan, mereka mengerang, mereka berbaring meniarap. Saya tak tahu apa yang sedang berlaku. Dan Fini berkata begini, ya itu tak perlu. Mereka hanya sedang mengalami roh doa bersungguh-sungguh. Jadi Fini tahu dengan tepat apa yang sedang berlaku. Anda tahu ramai orang hari ini apabila orang mengalami masalah, orang lain tidak memahami apa yang berlaku. Mereka tidak faham, mereka tak sedar. Mereka cuma fikir ia masalah emosi atau anda tahu, doa sungguh-sungguh itu benar wujud. Doa bersungguh-sungguh ialah apabila Roh Kudus berdoa melalui anda dengan keluhan yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Jadi ratusan ribu orang telah diselamatkan melalui pemberitaan Injil Fini, tetapi ramai yang tidak sedar bahawa pemberitaan itu disokong oleh doa syafaat yang sangat kuat. Selepas Nash meninggal dunia, dengar ini, selepas Nash meninggal dunia, kebangunan rohani Fini juga mula pudar bersamanya. Kenapa? Kerana dia tidak lagi mempunyai pelindungan doa itu. Saya pasti dia masih ada orang yang berdoa, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang pengurapan dalam hidup Daniel Nash. Pada pendapat saya, dia mempunyai pengurapan pemecah dan dia membuka jalan, mungkin bersama pasukannya, mungkin juga bersendirian pada masa-masa tertentu, tetapi dia membuka jalan. Sekarang dengar ini. Ini satu perkara yang menarik. 4 bulan selepas Nash meninggal, Fini berhenti mengadakan pertemuan kebangunan untuk jadi pastor di gereja. Sebaik sahaja FAO sebagai Daniel Nash, dia meletakkannya. Saya tidak akan pergi ke semua bandar ini. Saya tidak akan lakukan semua ini dan dia hanya jadi pastor di gereja. Itulah kuasa seorang pendoa syafaat. Dengar yang dikasihi, bayangkan jika anda mengarahkan doa syafaat anda ke bandar, pastor, gereja dan negara anda. Kita boleh lakukan ini. Kita boleh ubah keadaan ini. Walaupun negara anda menonton dari mana, Tuhan mahu membawa kebangunan rohani dan dia akan memberikan pengurapan pemecah kepada anda. Jadi kita mahukan pengurapan seperti Daniel Nash itu. Semuanya adalah karya Roh Kudus. Tetapi bagaimana ia dinyatakan dalam diri Daniel Nash ialah melalui pergumulan, memecahkan suasana rohani, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami roh yang teguh agar kami dapat mendedikasikan diri untuk berdoa syafaat bagi pemimpin dan bandar. Kami dapat melihat jiwa diselamatkan, tubuh disembuhkan, mukjizat berlaku, gereja dipulihkan, dan bangsa dibangkitkan. Tuhan berikan kami pengurapan seperti Daniel Nash dan bantu kami memusatkan fikiran kepada perkara. Dalam nama Yesus. Amin. Pastikan notifikasi aktif jika tidak Anda hanya jumpa video ini secara kebetulan. Aktifkan sekarang. Kami ada pengajaran mingguan. Kami juga ada cabaran doa. Dan sertailah gerakan ini. Sertai hub, tajak hub, cari hub, libatkan diri. Kami tidak dapat melakukan apa yang kami lakukan tanpa sokongan anda. Sokongan doa, sokongan kewangan. Sila pertimbangkan untuk menjadi penaja ya. Kami ramai orang di seluruh dunia yang sedang menunggu tajaan. Kami telah cuba menterjemahkan semua bahan kami ke dalam pelbagai bahasa. Ibairalika koskus besar. Kami percaya Tuhan membuka jalan dan anda sebahagian daripada jalan. Tuhan memberkati anda. Jumpa anda minggu depan dalam Awakening Wednesdays, Awakening Life. Seluruh dunia sedang menghadapi krisis dan tanda-tanda zaman semakin pantas berlaku. Kita berada di saat yang benar-benar genting dalam sejarah dan musuh tahu masanya semakin singkat. Tetapi pada tahun 2007, Tuhan telah membangunkan saya selepas tengah malam dan berbicara ke dalam hati saya tentang kebangkitan besar yang ketiga. Sekarang, kita lebih dekat daripada sebelumnya. Itulah sebabnya saya menyeru sejuta pendoa syafaat yang berjiwa kebangkitan untuk bersama saya membuat seruan baru kepada syurga. Saya menyeru para pahlawan doa sisa untuk berkumpul dalam satu hati bagi menolak kegelapan yang sedang menyerang gereja-gereja, keluarga-keluarga dan negara-negara kita. Musuh sedang mengamuk.
kemurtadan besar yang sedang berlaku pada masa ini, tetapi Tuhan sentiasa setia menjawab doa dan puasa yang bersatu. Sertai saya dan para pendoa syafaat di lebih 100 negara melalui Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama kita boleh mengubah haluan sejarah. awakeningprayerhubs.com sertai gerakan ini.